Okay, Kento hari ini nak tunjuk Alphard SC fully loaded year 2022. Follow Kento. Ini adalah Alphard SC high spec. Boleh tengok dia Modalista kit install local. Dia bukan yang dari Jepun. Dia bukan ori, tapi okey je. Nampak macam ori. Kebanyakan datang tak ada ori lah. Bawah belakang dia nampak macam ni lah. Nampak macam ori lah. So kita buka dalam tengok. Dia fully loaded means dia ada JPL 17 speaker, satu subwoofer tengah, ada JPL punya player. JPL tak semesti datang ada itu roof monitor, tak semesti ada player. Ini semua ada. 4 kamera semua ada. Jadi dalam bersih, tak ada bau rokok, tak ada bau busuk. Kena jaga sebab Japan datang ada yang bau rokok. So ada yang haiwan, bulu haiwan, ni tak ada. Ini mesti clear. Dia tak ada spare tire, dia pakai pump. Kebanyakan dia pakai pump and sealant. So dia ni dia modify tau. Dia ada lampu LED. Waktu malam you buka aja dia terang sini. Loading, unloading no problem. So ni dalam dia, okay, 2 power door, 1 power boot. Dalam dia ada power seat, okay, ini pilot seat lah. Dia milik rest semua ada. Belakang dia cantik macam ni, okay. So dia ada sunroof, moonroof, ada monitor JPL, original JPL, 17 speaker, okay. Dan juga dia sudah fix lampu macam ni. Ini best dia punya speaker pun cover dengan chrome. Dia special, dia additional untuk unit ni. Ni lampu ni jangan nampak dia macam ni tau. Pada waktu malam nanti you punya kunci jatuh, coin jatuh sini, wah dia terang tau. Dia boleh tolong you. Okay, ni depan dia. Mengapa saya cakap fully loaded? Wah dia cover dengan chrome cantik ni Dia sudah modified. Dia punya pedal pun nampak sporty. Lepas itu kita tengok dalam dia mileage sekarang adalah 33,658 km. Kento tak ada pusing mileage. Ini original. Dia report 4.5B. Okay, ada memory seat of course. Dia cover dengan ini. Cantik So dia ada DIM. Lampu atas dia pun sudah modified. Kasih yang ini LED. Dua-dua belah ada. Lepas itu kita tengok atas dia. Lampu ada. Okay, kita tengok. Dia punya ini JPL speaker pun cover dengan chrome. Dia buat lagi ada special. Ini susah mau dapat ni. Ini tak ada biasa. Ini adalah phone charging dia. Ambil phone letak sini. Tengok ada tak? Kena on dulu. Sekejap. Turn on. Tengok dia charge tak? Okay. Dia charging. Nampak? Phone charger. Wireless punya. You boleh letak barang. Aircon semua. Okay. Boleh tune ni aircon. Dia sudah tambah chrome-chrome You nampak ini chrome semua. Cantik Ini unit memang cun lah. Okay, mari kita tengok safety features dia. Kita tengok dia ada BSM. Ini optional. Dia ada RCTA. Dia ada okay. Blind spot monitoring RCTA. DIM tadi ada 7 DIM digital inner mirror semua ada. Jadi dia fully loaded. Jadi apa butang ni? Ini adalah untuk auto parking, IPA, intelligent parking assist. Ini ada camera view dia. Dia tengok dia punya kamera 360 camera. Bukan semua JPL ada 360 cam tau. Ini ada. You mau kena check betul-betul. Ini betul-betul fully loaded. Dia punya manual. Ada displayer lagi. Ada yang tak ada. Ini bukan semesti ada. Tapi ini unit semua ada. Dan juga unit ni siap dengan dashcam depan belakang. Itu Jeep pun datang punya lah. I tak tahu boleh pakai sini tak. Kalau tak boleh kena pasang yang local punya. So itu saja untuk hari ini. Sebab berminat unit ni. Dia semua fully loaded. Termasuk phone charging, chrome tepi, semua chrome dia tambah. Cantik. Unit ni cantik. Dia tambah banyak barang. Dia cantik. Jadi kalau sesuatu berminat, boleh lodge Kento. Kento boleh cuba Highland 9 tahun. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye.